suka-suka je tuduh hak orang lain milik dia kan. Tapi sebenarnya ada asas sikit lah. Tahun 2026 dimulakan agak buruk oleh Venezuela apabila mereka telah pun diserang oleh Amerika Syarikat pada 2 Januari lalu. Malah presiden mereka juga iaitu Nicolas Maduro telah pun ditangkap. Operasi ketenteraan berskala besar ini bukan sahaja mengubah landscape politik Amerika Latin secara drastik, malah mencetuskan kebimbangan geopolitik dan kedaulatan sesebuah negara. Kronologi ketegangan ini memuncak melalui operasi yang diberi nama Code Operation Absolute Resolve. Pasukan tentera Amerika Syarikat bersama Jabatan Keadilan telah melancarkan serangan udara dan serangan darat yang melibatkan lebih 150 buah pesawat. Serangan tersebut menyasarkan infrastruktur kritikal di utara Venezuela termasuk pangkalan tentera dan juga pusat komunikasi bagi melumpuhkan pertahanan negara. Menjelang jam 5.21 pagi waktu Venezuela, Presiden Donald Trump mengumumkan secara rasmi melalui sosial medianya bahawa Nicolas Maduro dan juga isterinya Cilia Flores telah pun ditahan. Mereka telah pun ditahan oleh pasukan khas Delta Force dan juga CIA di kediaman mereka. Kemudian Maduro dan isterinya dibawa keluar dari Venezuela dan mendarat di New York untuk menghadapi perundangan di Mahkamah Amerika Syarikat. Persoalannya, untuk apa serangan ini sebenarnya? Washington menegaskan yang serangan ini adalah satu serangan yang perlu untuk menjaga keselamatan nasional mereka. Mereka mendakwa yang kerajaan Maduro adalah narco state dan Maduro adalah narco teroris. Maduro telah pun difailkan untuk indicted person, iaitu orang yang telah didakwa secara rasmi oleh Jabatan Keadilan Amerika Syarikat sejak tahun 2020 lagi. Dia dituduh mengetuai satu organisasi pengedaran dadah yang diberi nama sebagai Cartel de los Soles, yang mana organisasi ini telah pun didakwa bekerjasama dengan pemberontak untuk membanjiri pasaran Amerika Syarikat dengan kokain sebagai senjata politik. Malah sejak September 2025 lagi, ketenteraan Amerika Syarikat telah pun mempertingkatkan jumlah kehadiran mereka di lautan Caribbean. Malahan mereka juga telah pun menyerang beberapa buah kapal yang disyaki membawa muatan dadah untuk akaun kerajaan Venezuela. Selain itu, kerajaan Amerika Syarikat juga menegaskan tentang kegagalan sistem demokrasi di Venezuela, di mana sejak kepimpinan terdahulu lagi iaitu mendiang Hugo Chavez, Venezuela dan juga US memang tak ngam dan banyak konflik antara kedua buah negara ini. Hugo Chavez ketika itu lagi sudah terkenal dengan kepimpinannya yang anti-US, dan dari era itulah bermulanya sekatan ekonomi secara berperingkat oleh kerajaan Amerika Syarikat. Ditambah pula selepas kemangkatan Hugo Chavez pada Mac 2000